kita in 3, 2, 1. Bulan penuh keberkatan Syawal yang dinanti kini menyapa kita sekali lagi. Selamat datang ke Residence Suara Syawal. Syawal lebih terlebih ceria bersama kami. #Syawal terbaikku. Jadi untuk episod hari ini kami akan bercerita tentang beraya dan memasak lagu beraya. Saya memasak raya. Jadi sebagai tu, korang semua kena stay tune untuk episod kali ini. Okay, betul. So semua stay tune. Bye. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dalam Syawal Chit Chat. Hari kita nak sembang pasal raya. So, hari ni kita nak Aisyah nak tanya Zulfadli lah kan. Tahun ni raya kat mana? tahun ni raya dekat Perak je. Sebab Perak. Okey. Apa yang hebat dekat Perak? Apa yang Ini pun raya Perak. Dia kat Perak ni dia ada situasi kampung sikit. Mungkin orang sana tak dapat rasa. Ada mesti ada benda macam tu. Tak nak tanya balik ke? Okay, so hari ni hari ni raya ada tahun depan. Tahun ni kita raya Kelantan je. So biasanya kan kalau macam balik Kelantan tu perjalanan ambil masa dalam berjam-jam juga lah. Lebih daripada 10 jam. Kadang-kadang bila balik malam tu kan sampai esok pagi je. Tahun ni Aisyah raya kat mana? Kelantan. Ya. Sorry. Okay, saya akan dan balik kampung hari apa? Oh, ni. Hari Jumaat tu lepas habis basuh baju kotor, lepas terus Syawal pergi Kelantan. Yes. Macam bisa Syakir lah. Okay, next soalan. Saya tak, macam ini lah, siapa dah tahu kan. Macam baju korang macam kalau buat hari raya, apa yang boleh sedap? Aku suka tak ada nasi. Oh, tu. Jadi apa yang sedap? Saya sebagai orang yang mencari cookies, chips semua bukan. Cookies. Tu je saya tu raya. Tadi boleh terima yang tak ada nasi. Semprit Okay, soalan yang berminat tak ada nasi. Tapi kalau bagi Ain lah kan, biasa pedas sedap. Ya betul. So pedas sedap. Ain pasti yang kuning interior dua sama kuning tu. Macam tu tak ada sama binti ke? Ada nasi saya lagi beli. Ya, kalau kita dapat dia raya cancel, orang kan dia raya nak pergi guna something right. So kalau dapat dia korang nak pergi apa? Bayar terdesak dia. Bayar dia. Dia nak fikir future. Jadi kalau macam dengar ni, bangga. Jadi kita kasi pendengar kan dekat macam kan. Target dia lagi tahun ni. Kalau Ain lah, Ain nak kumpul duit banyak sikit sebab Ain nak beli kasut basket baru. Ain tak ingin nak beli kasut basket baru. Jadi boleh like estimate kalau 500 macam tu. Cukup lah, insyaAllah. Cuk, kan perbayangkan ni kalau why not us buat rumah tu buka ke jemput satu batch sekejap. Kita pergi rumah KB lah. Amrul sila respon. KB adik ramai. Mana buat ni? Kita kuasa tu. Kembali lagi. Tak, ada Nabil jeling Amrul. Sekali dah. Sekali buat dua. Kalau tanya, orang macam ada plan tak kan? Kalau kat TikTok kan ada velocity kan? Kalau nak buat trend raya apa dah? Nak buat gini je. Kita nak buat tak ke? Orang tak ada tak saya tumpah barang je. Lain sekarang.
Kalau dulu orang selalu mencuri. Wish. Tahun ni orang yang bersiti. Macam tu tak dipakai kan? Ada, macam tu ada. Dia try nak kita tak pakcik. Takkan nak orang kita nak main banyak lagi. Main simpan lagi. Belo saya main sebab. Ya. Mesti santai. Okey, macam korang tahu ni colour apa? Razia. Razia Malaysia. Dia aku Meru. Allah. Magic. Yang dia sikit tu siapa dah? Ya, siapa? Baju raya tadi. Aku ada dua. First day campaign. Second day navy. Lebat ni. Dia ada. Baju warna biru je. Klasik. Apa dah biru? Klasik. Basic ke kau? Biru apa? Sebab tak tahu biru apa. Tahu biru je. Dia tengok baju belum. Dah tengok dah. Tapi tak tahu tu warna apa. Sebab dia betul warna tak? Syakir ni. Tahun ni warna olive green. Mana tahu beri orange juga kan? Macam lepas. I dua. Satu colour tu macam tak dapat detect ke apa. Macam banyak sangat kadang-kadang. Macam sekali ni. Macam warna nak tengok warna yang macam lah. Kenapa macam tu? Cuba diskat. Okey. Biru lah kot. Biru lah. Saya detect biru apa. Lagi satu baju kali hitam. Ada? Pagi raya korang buat kerja. Maksudnya adakah kalau raya first tu memang full day raya ke ataupun separuh hari je raya? Macam kita memang sampai pukul 12 je. Lepas tu terus tukar baju, duduk dalam bilik kan. Macam kita tanya orang yang selalu break kat kampung kan. Break kat kampung. Aku. Tadi aku raya Melaka. Kayak boleh. So biasa first day memang full raya sampai malam. Kita orang dah ada schedule dah. First day rumah siapa, malam rumah mana, second day macam memang full. Tapi kalau bukan dekat Melaka, kalau dekat Kelang macam Syakir tengah hari aku terus tukar baju tidur. Tapi ada orang semangat ada orang pakai baju lain sampai malam. Tapi pakai baju raya sampai malam ni panas. Oh my god, pakai malam. Tak ada. Kalau bela kau balik kampung sangat ni. Ni kalau Kak Vera dia raya sampai Harian dia tak mandi. Mandi. Mesti tak mandi. Kena wangi-wangi. Oh, dia je bagi, kita tak. Tapi kalau macam air kat bandar ni biasanya keluar pergi mall lah. Air betul. Air memang pergi mall lah. Air dia macam aku raya kat Genting. Sebab kita faham tak ada kampung. Kalau ni raya kat Perak, tapi dekat Perak tu tak ada relatives pun. So dia semua kat Kelang. Tapi kan tak ada orang kat Kelang. Kat Kelang tu kat Breakfast dia tak ada. So macam raya kat Perak dia tak nak raya raya. Siapa yang dekat Perak ni? Lah kat Perak tak kita ada macam banting kat Perak right. Banting tu bukan daripada ajar. Dia tak ada. Sekarang tak ada rasa. Tapi situ je lah yang suku. So kalau kat Perak memang family kita orang je. Tak ada suku. Tapi kau raya kat Perak. Tapi raya kat Perak. Sebab yang kat Perak dia masih hidup. Macam tu. Benar-benar raya. Macam kali ke mana? Macam explanation dia. Macam sedap macam nak tahu. Selalu kalau soalan mahu makcik-makcik, selalu orang katanya bila nak kahwin, khusus semua orang gambar.
Kalau kita cerita soalan muat apa? Tepuk. Oh, okey, tepuk. Aku lari dulu. Ni. Ramadan datang. Kata apa dia? Kata baca. Kita baca. Kata baca tu, soalan tu kita boleh terus sunat lagi. Dia kalau kalau pakcik-pakcik tembuk, kalau dia tak tahu suruh dia minta bukti. Macam-macam kalau challenge. Tak kira ni pakcik macam aku tepuk aluk je lah. Aluk je lah. Macam-macam. Pakcik-pakcik dia suka. Okay lah, kalau soalan saya tu Mom senyum je lah ya. Macam, Saya tepuk makcik kan lah. apa momen raya yang tak terlupakan sebelum ni? Sebelum masuk sekolah ni. Tak kisah. Apa dia? Kan aku pernah cerita kat korang awal tu, aku cerita balik. Waktu before masuk form 1 tu kan kita raya mengejut kan. So hari tu aku pergi melawat sekolah ni sebab aku dapat sekolah ni, aku kan saya gintik. So aku pun pergi dan sampaikan cakap, Encik kan boleh tak nak masuk nak melawat sekolah. Saya dapat sekolah ni. Tapi dia tak pergi masuk sebab tu dia dah balik. Sebab aku balik tangan kosong tapi ayah aku ajak shopping, dia ajak naik genting. So nak naik genting tu macam debat, struggle, jam sampai 2 jam. Dah, lepas tu kita tukar pula, kita pergi Mitsui, shopping ke Mitsui. Sampai lepas asar kot, dah habis shopping, kita orang pergi solat asar dekat Masjid Istiqlal pula. Lepas tu kat Masjid Istiqlal tu aku gaduh dengan adik aku, dapat peranda keadaan sebab aku sakit ganti adik aku. Lepas tu berbuka kat luar tapi dalam keadaan peranda sebab aku dengan adik aku gaduh. Ibu malah tu duit balik raya. Kenapa pengumuman raya kan? Lepas tu dapat pengumuman raya tu alhamdulillah aku dah okey sikit dengan adik aku. Bermaafkan lah. Apa dah ada kereta? Siapa yang maafkan siapa ni? Mesti aku. Sebab adik aku perempuan. Okey. Lepas tu balik rumah, waktu tukar baju terus pergi rumah nenek aku pula. Rumah nenek aku ni kat Kelana. So mak aku masak rendang sampai pukul 2 pagi. Kita kat rumah nenek aku. Tapi saya nak raya Melaka. Tak silap. So malam tu pukul 2 dia siap rendang. Dia kau pergi tak sikit rendang tu nak hantar dekat belah ayam pula. Dekat seberang Kelang macam kampung sebelah. Tapi kereta aku rosak malam tu pukul 2. So kita orang pun macam doa je lah. Kasih dia. Tapi tak ada rasa pun, rasa aircon je. Cuma tak boleh nak balik Melaka lah esok ni sebab panas. Jadi sebabkan function bagi raya tu, aku call sama kedai kereta. Ada satu kedai kereta Cina ni buka, bapak aku hantar kedai. Cina tu kata dia tak tahu hari ni raya. So kita bapak aku sempat diperbetulkan pasal dia tutup kedai ni. Itu je lah. Tu aku balik kampung. Jadi saya kat sini Cina tu lah function. Cina tu lah yang macam. Asal Cina tu? Yelah dia baik kan tak balik kampung ke? Aku cari Cina tu. Kalau Cina tu Okey, I akan cari orang saya cerita macam hari Ramadan kan kita syaitan kan kita kan. Lepas tu macam hari Ramadan so hati-hati pun kena balik. Ada ke kes-kes hantu raya? Kampung aku tak ada hantu lah. Okey, so tak kalau benar. Okey sebab hafal Quran dan siapa kot baby sebab Izzah macam datang patah balik. Macam tak boleh kedua. Saya kedua awak kan. Tambah je belum fisik. Razif macam dia pun. Razif tak balik kampung ke tahun ni macam sedih. Aku tak kampung. Kampung aku memang kat Gombak. Kat Tegong. Razif pernah cerita waktu pergi rugby dia kata rumah macam-macam dia kat situ. Kat Tegong tu terus kanan dah makcik bersihnya. Tahun ni kalau Gombak kita orang akan naik pergi kat sekitar tu rumah macam-macam pendek. Sibsing ikut rut kita orang Minang. Ada Minang. Kalau korang nak tahu Gombak tu dia HQ Minang. Maksudnya tempat orang Minang kat situ. Orang Minang bisa main untuk kamu. Bukan Gombak. So kalau biasanya orang Minang kat Negeri Sembilan. Tapi anak tak sampai Negeri Sembilan. Kamu anak baru setengah. So nak sebut orang Minang hari ni. Raya ni apa Minang?
pagi raya. Kita cakap balik pagi raya. Korang pergi ranchen. Apa bangun lambat pun apa? Orang kalau family kita memang perempuan tak kadang macam tak tinggi sangat lah solat raya. Macam first time solat raya waktu yang COVID dah tu. So kan tak boleh pergi take solat kat rumah kan. Itu first time solat raya. Sudah tak dah. Sama, sebab macam perempuan macam nak kena teruskan makanan. Baru nak tanya dia. Lelaki ni kita nak je balik makan. Macam tu kan. Saya sebagai Back boss. Oh. Nak aku kat dia. So dah wajib waktu first day raya. Loading. Gasak. Sate. Dekat Kelantan makan nasi dagang. Memang setiap kali raya je mesti nasi dagang. Kalau aku, rendang ke basic kan. Tapi belajar dia lain sikit, masak kicap. Masak kicap dah sempit. Dia masak kicap macam aku sedap ke Tak, aku tengah hari je. Mana? Kepada IGN yang selalu nampak macam barking sentiasa, kalau pergi beraya orang tu, macam mana tak nak pergi cepat kenyang kan? Macam kita Tak kenapa lagi masuk dah berapa dia. Tahu lah, kalau aku raya ni orang bulan baki lah. So aku Makan raya banyak sih. cari semua tiket. Tak habis je aku. Aku dah lihat. Kadang-kadang aku rasa malu. Malu bila apa, macam semua orang makan tak ada orang yang sangat. Tapi aku makan macam Tapi kadang dia orang yang pergi tu makan kan. Padahal kita dah kenyang. Kau makan banyak-banyak orang di rumah tu macam gembira. Kita dah makan dan aku makan lagi. so tu je lah. Raya kalau boleh. Lagi kau macam tak sedia je. Kenapa dia? Tak tahu lah. Sebab raya ni aku tak biasa cerita kan. Dia kalau raya best waktu kalau aku raya tu faham. Oh faham. Kau panggil ke batin kan? Macam tu batin lah. Masa tu kita ambil muncul memang foto lalu muncul Balik muncul. Aku dah buat. Itu momen yang dia berharga. Sampai aku kat Melaka memang silap aku kena maki tu. Tapi dia tu kalau raya, bunga api saja tu pun best lah. Lagi-lagi benda yang macam benda Macam bunga api. pun best lah. Kat mana ada bunga api Macam favorite. Macam favorite pula. Bukan nak kan. Macam harga. Oh ya. Tu je lah ramai. Das. Kalau raya ni suka macam yang kau pegang rasa tu di klop. Macam mana? Tak boleh je lah. Kalau raya, bila lagi besar ni, dia macam dah tak kisah dah masa kecil. Dia macam mana dia kalau dia orang main bunga api, saya ada orang yang jadi duduk dalam. Ni mesti nak ambil gambar sikit. Aku kena sebenarnya tak. Raya I go right overthinking asal pula. Saya betul lah sebab macam masa tahun ni tak ada lipat main muncul. Tiap kali balik aku tak main muncul lagi. Tapi kalau macam balik Melaka dia kan, aku tak ada muncul lah sebab pakcik aku semua kekaya, so dia orang sponsor aku main je. Kalau macam dulu tu aku cakap aku main. Mak aku ni overthinking biasa mak-mak kan. Dia macam kita bahaya apa semua. Tapi Kalau dulu apa-apa aku buat semua berani. Tapi sekarang makin dewasa makin bebas Berbahaya. makin bebas. aku mesti tak buat passion pop-pop ni. Tak tu tak ada kita ke. Kita sekarang main pokok macam ni. Abang, aku rasa tu. Je. Kenapa Cik macam sentik je. letak ambil semua balik je terus. Aziz. Tak susah apa yang Besar kita rasa macam tak boleh. Bagi aku Tapi dekat kampung ramai-ramai lain kan sih. memang raya tapi sekarang kan rumah aku semua dah sebagai aku. Okay, kalau aku malam raya pertama ada satu rumah yang kat Bukit Katil. So pakcik aku tu pun je muda. So banyak lah macam orang macam KCC, macam das. Lepas tu macam Cina yang papan besar kan. So memang dia orang bakar semua. Lepas tu nanti ada ni promo sikit bakar duit banyak. Tahu banyak duit suka. Tapi kita orang pun layan je sampai malam-malam. Zibra tak main muncul juga. Aku Zina sejak lah. Senyap Tak boleh raya. Siapa tak boleh? sedih sangat bersama namanya. Yang sedih.
Zibran dari mana Zibran? Tapi macam tahun ni agak berbahaya. Tengok tak seorang apa-apa baru. Okay, cerita sikit. Boleh macam. Tapi hati-hati. Sebab baru-baru ni ada seorang budak dia melenceng ada dia. So meletup macam tu 60% badan dia melencu. Stun je. Dia tangan dia. Stun je. Tak mati dah. Dan akan dia boleh. Hati-hati. Letak macam tu pas pakai. Dia siapa? Dia lupa dia balik. Tak ada badan kita dekat mana macam. Baik, kalau Pak Haji sebab dia punya sumbu tu dah masuk angin. So dia tak meletup-letup. Tiba meletup kan dalam situ lah. Dan siapa yang suka main macam bola, hati-hati lah. Sebab macam bola boleh bahaya. Macam bola. Macam bola betul. Tak macam bola tu. Bentuk dia bola. Kan macam bola. Bentuk bola lah. Baju dia pusing-pusing. Tak ada. Tak ada gasing. Itu gasing. Tapi kasi tak? Ya. Macam-macam model. Raya tadi boleh tanya. Zibran. Zibran. Yoi. Tu Zibran. Zibran rasa saya macam kisah sedih. 60%. Oh, ada lagi sebenarnya. Kat mana? Mana beli kan? Dekat Pahau. Tahu. Tahu. Tak kerja. Tahu. Dia kalau dekat Negeri Sembilan, hubungan dia dengan sepupu lagi rapat lah. Kalau dekat ni sebab mungkin sebab belah mak. Kalau belah ayah, sepupu dia macam semua dah besar. Kalau Zul, ayah kita anak last. So sepupu memang semua dah besar. Dah ada anak. So tak nak kawan. Kalau dekat rumah, Aku bila bapak aku sedih sikit. Bapak aku nak solong pasal atuk aku ni dulu kaya. Pasal dia dah bankrupt kan. Dia punya keluarga dia macam boleh kasih sikit. So aku tak ada duit. So dia macam tak sangat lah. Saya sejujurnya aku tak kenal sepupu belajar. Kenal muka je. Tak kenal. Kalau ayah memang tak kenal. Bila ayah satu atuk tak kenal. Tak kenal betul. Tak, I kena cerita sikit lah latar belakang. Tak, sebab dia macam Tak kampung ni ada. ada sebabnya I tak tahu like kampung belayar dekat mana sini. So dia macam Dia minta. sekejap lantai, sekejap pegang, sekejap Bilang. bilang. Tak tahu mana dia duduk. Tapi sekarang like I tahu macam orang duduk dekat nilai. Gitu. Tapi asalnya atuk I punya belayar tu still ada. Cuma dia dah dengan orang lain. Macam tu lah. Dan dia ada keluarga lain. Jadi macam kita orang pun tak bapa ni pun tak rapat pun dengan bapa dia sangat macam tu lah. Jadi kalau raya pun belah mak punya belah Sabah. Jadi Sabah tu macam tahun ni dia orang datang sini tak. Dia memang macam tu. Dia memang biasanya kalau family belah ayah dia macam kurang. Kurang. Dia kalau family belah mak macam meriah. Tak tahu lah. Betul. Kenapa? Sumpah kan dia? Dia bapa suruh belah ayah je orang saya. So kalau belah ayah, kalau Aish I'm the first cucu perempuan. Saya cakap kat atas semua abang-abang suku lelaki. So bawa Aku isi juga kecil. So sorang-sorang macam tak ada siapa lah macam tu. Kalau aku pun maybe dapat yang dengan abang suku. Tapi kalau macam tak lah, kalau macam Aina, kalau kita dulu waktu kecil-kecil dengan sepupu rapat tau. Sebab macam sebenarnya budak kan. Tapi makin besar ni kan, macam dah tak rapat sangat lah. Dah masak sama. Dia orang pun dah macam dengan dunia dia sendiri. Jadi macam bila dia main handphone, kita macam handphone. Dia macam raya macam Tapi sikit lah. kalau balik kampung aku dengan sepupu abang tak kenal macam tu. Kalau dulu aku selalu tidur rumah ni sebulan sebab nak nyanyi. Betul. Pasal aku paling nampak partner aku selalu pergi pindik, pergi makan sama. Tapi lepas dia masak sama ni dia dah macam awkward lah. Dia macam datang salam. Lepas tu dia duduk lah. Salam tu lah. Lepas balik salam. Bertegur pun gitu-gitu. So dia tak best rasanya. So macam ada jurang. Dari Tapi aku cucu selur kat belah mak ngaya. Tapi belah ayah bosan sikit sebab sepupu aku semua budak-budak, semua perempuan. So dia dari sepupu bawa semua jadi macam anak buah sebab 2 tahun, 3 tahun. Oh my god. Sebab ni kan. Kesian. Aku kat rumah tak ceria macam kat sekolah. Tapi kat sekolah ceria sebab ada orang
Ada evidence. Selamat hari raya. Orang kata silap bicara. Kalau Islam, kalau kan kita ada suku kan. Tapi kita orang kalau Islam express dengan 2 buku. Maksudnya macam my grandparents belah mak punya adik-beradik. Tapi one thing is kat sekolah ni kan kita ada cikgu Suhaimi right. Tapi I baru discover yang cikgu Suhaimi tu is my pakcik. Sampai sebenarnya tak pernah tahu benda wujud. Macam tu tau. Macam tak bukan cik. Kakak Mira, Bapak Ais dan kakak. Masa kakak tu kita rasa dah pergi rumah dia tak. I call her Nek Lang. So pergi rumah Nek Lang tu. Tapi Nek Lang tu punya menantu adalah cikgu Suhaimi. So technically Miza tu is my 2 buah buku. Same as macam Iko tu is my 2 buku. Tapi kita orang tak pernah berjumpa. So macam baru discover tapi ada sahaja jumpa dia orang punya bapa. Tapi tak pernah jumpa dia orang. Masa tu. Masa sini macam Tapi basic lah macam tu. Kalau korang dah tahu, ucap ada 2 buku kat sini. Lisensi. Tapi ucap kata aku dia kata 20% dia kurang ada tu ni. Tapi rumah dia orang dekat. Tapi tak kenal. Macam pelik kan. Tapi dia ada 2 buku. Ada 2. Rasa ada 2 buku. Siapa? Syami. Aku ada 2 buku. Dah aku. Form 5 ada family. Tapi dia tak dapat dia macam biasa. Semua dulu. Kita prodigy kena buat ni lah. Gambar 2 buku. Raya tu 3. Syami Undri. Okay guys, itu sahaja untuk episod raya kali ni. Banyak kita jadi. So, jom kita sama-sama ucap selamat Hari Raya. Adik, kau daripada hari raya kau cakap. Okey, nak seorang ya? Okay, saya berhasil. Kami. Simple je. Jadi Kami. Anybody siapa? Jom Fish present dulu pasal jadi pada semua sekitar FM sampai Hari Raya dan maaf saya dah mati lah. Dari wakil untuk semua saya sendiri kalau saya silap semacam pengacara kan radio RLR minta maaf lah. Jadi saya Muhammad Zakwan kepada fan-fan saya selamat Hari Raya. Lepas tu saya nak minta maaf sebab mulut saya ni kadang terlaju banyak kataan yang tak sepatutnya. Itu yang terasa. Tak mesti dia. Tak, aku tak pakai dia lah. Apa dah dulu? Lepas Kau pula. Jadi saya maafkan semua orang. Aduh, apa ego ni? Selamat Hari Raya dan maaf dari batin. Semoga tahun ini kita cipta lagi banyak memori-memori indah dengan keluarga kita, dengan kawan-kawan kita. Dan saya minta maaf kepada semua orang yang pernah terasa hati ke apa-apa dulu. Okay. So saya Zulfadi ni minta maaf kepada semua orang. Maaf saya batinnya semua. Lepas tu kalau nak pergi beraya tu makan je banyak-banyak. Tak fikir pasal badan-badan. Yang penting kita enjoy. Seminggu je kita raya. Masuk sekolah tak ada lah. Tak payah sampai Raya ni. InsyaAllah. Apa kemarin tu? Okay, so pertama sekali maafkan semua-semua yang ada kat sini. Second, selamat raya, maaf saya batin. Saya nak minta maaf dekat semua warga sekitar, baik lelaki maupun perempuan. Kalau ada, bukan kalau lah, saya memang ada. Memang kesalahan silap, rasa hati dan sebagainya. So maaf saya batin, kosong-kosong. Kira banyak apa? Sabar, depan. Lagi kan saya kena tahu. Okay, so nak ucapkan selamat raya maaf zahir dan batin. So semoga korang sambut raya korang dengan happy. And jangan lupa bank duit raya. Duit raya kan sangat penting, jangan lupa. Okay, selamat raya. Dan saya nak selamat hari raya kepada semua warga sekitar dan maaf zahir batin. Dan saya ada belajar ingin minta maaf dekat semua orang yang pernah terbuat salah, dan saya maafkan semua orang yang mendengar podcast ni. Dan raya ni kita enjoy je sebab after raya dah ada apa? Ada exam.
Lepas tu I nak minta maaf kalau macam I tahu I banyak buat dosa, especially kat Skuri sometimes. Lepas tu mana yang ada terasa ke, mana yang rasa macam I sometimes berlebih ke, I minta maaf sangat. Walaupun kalau I rasa betul tak salah, tapi I minta maaf. Lepas tu untuk korang punya dosa, insyaAllah semuanya dimaafkan. And then good luck untuk future korang juga. Saya Aisyah Insyirah sebagai observer apa yang berlaku di antara mereka. Nak minta maaf lah kat semua. Sorry kalau sepanjang podcast ni kalau suara Aisyah macam bising, bingit, kita tak dengar apa-apa pada sebenarnya. So sorry lah. And sorry juga kalau kita cakap belakang banyak sebenarnya. Tak sorry. Okay, so jom kita sama-sama. Oh, kami dari video. Okay, go. Jadi kami dari Sabar lah sih. Kalau Aziz tak sabar ya? tak jadi dia kami dari Venus. Oh, Okay. Jadi kami dari Res Venus ingin mengucapkan Selamat